Doa untuk kita amalkan pada anak-anak kita. Kita baca setiap hari dekat ubun-ubun diorang sebelum yang nak sharekan pada korang amalan doa-doa yang kita boleh bacakan di ubun-ubun anak kita waktu sebelum pergi sekolah, ataupun kalau dia nak pergi asrama, kita baca sebelum kita tinggalkan dia dekat asrama, ataupun waktu anak-anak dah sedang nak tidur. Ada 4 doa pendek yang kita boleh amalkan dan sangat-sangat senang nak hafal. Ada yang doa yang kita dah biasa dengar pun, tapi yang dah amalkan doa ni agak lama dan dapat daripada orang yang berbeza, tapi yang gabungkan untuk dijadikan amalan setiap hari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Doa yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifu bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Doa yang ketiga, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan yang keempat, Rabbi habli minas salihin. Kalau tak boleh buat 4 doa ni sekaligus, mulakan dengan satu dulu. Upgrade setiap kali berdoa, cuba tambah doa setelah kita biasa dengan doa yang pertama dan kedua, dan upgrade sehingga yang keempat. InsyaAllah, semoga Allah kurniakan kita dengan anak-anak yang soleh dan soleha, yang faham agama, berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jom kita amalkan.